Indonesia Sugiarno menyambut baik kemajuan rundingan dengan Malaysia mengenai sempadan maritim dan darat. Dengan masalah pencerobohan perairan negara oleh kapal-kapal peronda Cina yang tidak henti-henti, yang tidak pernah berhenti. Kali terakhir bermasyarakat di Jakarta yang tadi saya sebut. Halo sahabat, nyesal tantang Indonesia, kini Malaysia diserang oleh Tiongkok. Yuk kita lihat videonya. Indonesia Sugiarno menyambut baik kemajuan rundingan dengan Malaysia mengenai sempadan maritim dan darat. Katanya Indonesia berikrar untuk meneruskan proses itu sehingga isu yang belum selesai dapat diselesaikan. Perbincangan berlangsung semasa kunjungan hormat Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin ke Kementerian Luar di Jakarta Pusat pada Rabu. Kedua-dua pihak turut membincangkan pelbagai isu penting dalam hubungan dua hala antara Malaysia dan Indonesia, termasuk kerjasama ekonomi, ASEAN dan situasi di Palestin. Antara kerjasama utama termasuk perkongsian antara syarikat minyak milik negara kedua-dua negara, Pertamina dan Petronas, serta usaha bersama dalam sektor minyak sawit. Beliau juga menegaskan sokongan Indonesia terhadap Malaysia selaku pengerusi ASEAN tahun ini. Bagaimana Malaysia melalui Wisma Putra mengimbangi hubungan diplomatik dengan China dengan masalah pencerobohan perairan negara oleh kapal-kapal peronda China yang tidak henti-henti, yang tidak pernah berhenti. Bagaimana? Terima kasih. Saya tambah soalan tu, Ya Muhammad, supaya boleh jawab sekali. Saya nak belajarlah ilmu antarabangsa ni. Selalunya apabila suatu perjanjian ataupun perundingan dibuat, katakanlah untuk perjanjian damai, artinya satu pihak sudah mengiktiraf pihak lain tu atas pihak lain tu, dan dengan kerana itu maka dengan situlah berlakunya perundingan dan perjanjian damai. Selagi dia tak iktiraf, dia takkan buat perundingan untuk damai. Dalam kes COC, apabila tuntutan China terhadap Laut China Selatan, kita berdepan dan kita bersetuju berbincang untuk Code of Conduct bagi Laut China Selatan, artinya kita sudah iktiraf tuntutan dia. Itu pandangan saya lah, minta pembetulan. Itu kita sudah iktiraf pembetulan kita, dan endingnya sudah ada win-win lah, supaya akhirnya betul lah China Selatan, China dia tuntut Laut China Selatan dengan Code of Conduct akan datang, dan Malaysia menjadi pengurusi bersama tu, menjadikan kita sebenarnya sudah mengiktiraf tuntutan China terhadap Laut China Selatan. Code of Conduct juga tak selesai. Tak selesai kita dengan China, tak selesai kita dengan Filipina, tak selesai kita dengan Vietnam. Kemana kita nak bawa kasus kita ini di peringkat yang boleh dimuktamadkan? Saya rasa superpower ni macam China, saya rasa bagi pandangan peribadi saya sukar menerima COC ni. Baik, kalau dah begitulah, ini kita meramalkan begitulah. Kalaulah tak boleh selesai juga di peringkat ASEAN, di peringkat perbincangan kita yang disebut oleh Yang Menteri tadi, kemana kita nak bawa kes ini supaya dapat dimuktamadkan? Terima kasih. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, proses merundingkan COC ini masih berjalan, dan pada kita ianya amat positif sekali, di mana bacaan kali ketiga sudah pun dibuat tentang single draft text of the COC telah dibuat. Jadi maknanya kita sudah hampir memuktamadkan COC ini. Jadi maknanya di sini ialah bahawa semua negara ASEAN dan termasuk China juga bersungguh-sungguh untuk memuktamadkan COC, dan kita sebagai negara pelaksana, coordinating country, dan juga co-host, co-chair bersama-sama dengan China, kali terakhir bermasyarakat di Jakarta yang tadi saya sebut, banyak tempat negara kita telah bermasyarakat, akan terus berbincang dan juga memuktamadkan COC. InsyaAllah COC ini dapat dimuktamadkan menjadi garis panduan. Oke sahabat, Malaysia kini menghadapi tekanan besar dari Tiongkok di Laut Cina Selatan ini. Setelah sebelumnya bersikap keras kepala terhadap Indonesia, kini mereka justru dalam posisi sulit karena kapal-kapal militer Tiongkok terus memasuki wilayah Malaysia ini.
Sementara Angkatan Laut dari Malaysia ini belum siap menghadapi apa yang terjadi di depan nanti. Dan DPR Malaysia berencana membahas hal ini dengan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Irwan Fahmi bin Idris. Saya nak minta tolong sikit ni dengan Presiden China. Saya nak minta tolong kepada Presiden China ni, kalau boleh janganlah masuk ke dalam perairan Malaysia ni lagi. Kerana kami ada 6 biji kapal LCS yang kami order 11 tahun dulu, tak siap lagi. Kalau boleh biar disiapkan dulu, baru dekat situ barulah nak masuk ke, barulah fair game. Jadi saya harap kerajaan China tolong bagi muka sikit. Kalau nak masuk kerajaan itu, biarlah LCS tu dah siap, kapal-kapal tu dah siap, ada 6 biji. 11 tahun, banyak juta je tu kami habiskan. Saya merayu kepada kerajaan China, tolonglah jangan masuk dulu perairan kami ni, kesianlah kat kami. Biarlah kapal-kapal perang kami siap, barulah dekat situ, barulah boleh nak masuk ke nak apa ke, barulah boleh. Sebab kesian kat kami, kapal kami tu dah tunggu lama, tak siap-siap lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Laut Cina Selatan ini merupakan satu konflik yang tidak pernah selesai sehingga hari ini. Ya. Terutamanya yang melibatkan negara China yang klaim apa saja di Laut Cina Selatan adalah hak mereka. Kerana namanya Laut Cina Selatan. Jadi apa saja di Laut Cina Selatan mereka punyalah. Jadi itu klaim mereka. Ya, tuntutan mereka. Nasib baik Malaysia tak kata apa yang ada dalam Selat Melaka semua kita punya. Tak, ya. Kita ada undang-undang antarabangsa. Tetapi oleh kerana melibatkan kuasa yang besar, walaupun tuntutannya tidak menasabah, kita sebagai sebuah negara ASEAN, kita cuba selesaikan melalui rundingan. Tuntutan mereka hingga sampai ke Sarawak. Kawasan yang mereka tuntut letaknya 80 batu nautika daripada Sarawak. Sedangkan kedudukan negara China dengan pulau yang mereka tuntut tersebut beribu-ribu batu nautika jauh. Dari segi logik kita Sabah langsung mereka menuntut kawasan di Sarawak tersebut. Tapi mereka tetap menuntut. Dan mereka tidak mengiktiraf keputusan yang dibuat oleh Bangsa Bersatu dan sebagainya mengenai tuntutan tersebut. Tapi seperti saya kata tadi bahawa setakat hari ini tuntutan diselesaikan secara rundingan oleh negara masing-masing. Saya percaya Indonesia juga menghadapi masalah tuntutan daripada China. Singapura ada, dan ada pelbagai tuntutan negara-negara lain walaupun tidak banyak, termasuk Filipina juga mempunyai tuntutan bertindih dengan China. Cuma cara penyelesaian ketika ini adalah Malaysia menguruskan tuntutan Malaysia secara sendiri, Indonesia mungkin menguruskan tuntutan secara sendiri, Filipina secara sendiri. Sebab itu saya kata tadi, kalau kita satu suara dalam setiap tuntutan, walaupun tuntutan itu ke arah Malaysia, Malaysia membantah. Tapi kalau negara ASEAN yang lain turut membantah tindakan pencerobohan daripada China sebagai contoh, maka ia lebih berkesan daripada bertindak bersendirian. Sebab itu saya sebutkan tadi bahawa kalau kita menjadikan semua negara kita di ASEAN ini sebagai satu keluarga ASEAN, dan keluarga ini cubit peha kiri, peha kanan juga terasa. Itu bidalan Melayu. Di Indonesia ada ya, cubit peha kiri, peha kanan pun terasa sakit. Jadi kalau kita boleh merasakan seperti itu, walaupun tuntutan itu terhadap Indonesia, bukan Indonesia bersendirian dalam mempertahankan tuntutan tersebut, tapi Malaysia juga membuat statement yang sama menyokong Indonesia, Singapura juga membuat statement yang sama menyokong Singapura. Saya percaya ASEAN ini akan lebih jauh. Kita mempunyai penduduk
400 atau 500 juta. Jadi tentulah kalau kita bersatu, negara lain tidak akan sewenang-wenangnya bertindak tidak adil kepada mana-mana negara di ASEAN. Jadi untuk Laut Cina Selatan, saya percaya kalau kita bersama-sama menyelesaikan isu, jadi saya rasa ianya boleh diselesaikan. Kalau tidak sepenuhnya, sekurang-kurangnya mengurangkan permasalahan yang timbul hari ini. Oke, gini sahabat, sadar akan lemahnya pertahanan negaranya, kini Malaysia mendapatkan desakan dari warganya untuk meminta bantuan dari negara lain dan termasuk Indonesia atas kapal-kapal Tiongkok ini memasuki wilayah Malaysia ini. Namun dengan hubungan Indonesia dan Malaysia ini sempat tegang di ambalat, akankah Indonesia bersedia membantu Malaysia ini?